Haram jual vape dan rokok secara terbuka mulai 1 April 2025. Jom ambil tahu sama-sama macam mana akta ni dilaksanakan. Share dan repost supaya lebih ramai tahu. Sekarang dah ada cara baru pameran produk merokok. Tak boleh tayang macam dulu lagi. Kedai khas yang jual produk ni mesti pastikan produk tak boleh dilihat dengan jelas dari luar kedai. Tapi penjual masih boleh display di dalam kedai. Penjual pun wajib letak tanda larangan jualan kepada orang belum dewasa. Untuk kedai serba neka pula, penjual mesti letak produk ni di dalam kabinet yang tertutup. Tanda macam rokok ada dijual di sini mestilah ditampal dekat depan kabinet. Kena nyatakan juga senarai nama produk dengan harga jualan. Tapi tak boleh letak gambar produk ya. Sama macam kedai khas tadi, kedai serba neka kena letak tanda larangan penjualan kepada orang belum dewasa. Individu yang langgar arahan ni boleh didenda antara RM500 hingga RM30,000. Untuk syarikat pula, boleh dikenakan penalti sehingga RM300,000 atau berisiko hadap tindakan undang-undang macam penjara. Untuk pengetahuan anda, akta ni dilaksanakan untuk kurangkan pendedahan terhadap produk merokok kepada remaja dan bukan perokok. Lagi-lagi produk yang menyerupai mainan dijual dekat mesin layan diri atau dijual secara online. Jadi sama-samalah kita berusaha pastikan generasi muda kita lebih sihat dan tak terjebak dengan produk merokok. Follow X1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.